Hari ini kita akan belajar Jom Bijak Digital. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ini saya akan terangkan bagaimana cara kita nak buat Tinkercad. Saya tahu mungkin ada pada kalangan awak yang dah tanya pada kawan-kawan yang grup lab lain kan. Tapi tak apalah, saya nak buat lagi untuk saya nak bagi satu video untuk awak boleh buat reference lah macam mana kita nak gunakan Tinkercad ni. Okay, so untuk kita nak start mula Tinkercad ni macam biasalah kita kena buat create account. So kalau boleh awak create account gunakan email student. Sebab kalau email student ni dia banyak benefit lah sebab kita pakai edu.com tu kan. .edu.my tu. So .education tu biasanya benda-benda yang education dalam kita punya ni dapat special lah, dapat special sikit. Dari segi mungkin ada storage lebih ke apa semualah. Okay, first of all kalau kita nak buat circuit dalam Tinkercad, bila kita dah dekat dashboard ni, so kita tekan dekat atas ni, create ni. Okay, so kita tekan create. So bila kita tekan create dekat situ, dia ada circuit, dia ada 3D design, dia ada circuit dan dia ada code block. Okay, so untuk kita nak buat circuit digit, kita tekan circuit lah. So bila klik circuit, dia akan drive kita ke tempat untuk kita nak start buat circuit lah. Okay. Bila dia dah ada kat sini, dia dah masuk dalam page ni. So dia sebab kita buat secara online lah, so make sure line internet pun okey ataupun kalau dekat tempat yang ada line internet yang stable lah. Alright. So bila dah masuk kawasan ini tempat kita lah, kita punya workstation untuk kita nak buat kita punya circuit lah. First sekali untuk kita nak make sure kita punya circuit tu tak hilang, so dia ada bagi nama kat sini. So kita rename je nama ni. Contohnya sekarang saya nak buat gate N testing circuit. So saya namakan je lah gate N testing circuit. Okay, so enter. So nanti senang lah untuk kita nak cari balik kita punya file tu. Okay. Bila kita dah ada ni, sekarang bila kita nak start buat circuit, kita mestilah kena ada circuit dulu kan. So bila kita kena buat circuit lah. Okay, so tapi untuk yang circuit kali ni saya dah buat. Okay, ini adalah circuit yang saya dah buat. Okay, kalau kita tengok circuit ni, ini adalah circuit untuk circuit N. So dia gunakan 3 resistor. So resistor 330 ini untuk nak disambungkan dengan LED. So ini adalah LED. So ini adalah resistor 330 untuk nak memberikan LED ni boleh menyala lah nanti biar untuk nak protect LED daripada burn out lah. So kita masukkan satu resistor 330 kat sini. Kemudian sebab kita nak control dia punya LED ni, kita tak nak voltage dia supply over lah. So kalau kita tengok kat sini, ini bahagian output daripada gate N tu. So bahagian bila keluar daripada output ni, so dia akan masuk ke resistor 330. Kemudian dia masuk kepada LED lah. Kat sini LED, so dia akan pergi ke ground. Okay, dia akan patah balik ke ground. So begitu, sebelah sini pula adalah di bahagian input. Okay, kalau dekat input ni kita pakai 2 switch. So ini kita pakai deep switch. So ada 2 deep switch kat sini, ada 2 bit deep switch lah. So deep switch ni pula disambungkan kepada kedua-dua deep switch ni disambungkan kepada kepada VCC positif 5 volt. Okey, disambungkan kepada positif 5 volt. Kemudian dia ada terus satu lagi kaki, dia akan sambung terus kepada pin N, input N yang pertama, switch 2 sambung kepada input N yang kedua. Okey. Selepas pada keluar tu dia ada satu junction kat sini. Junction ni adalah resistor lah. Resistor untuk nak bagi kalau katakan dia dalam keadaan terbuka ini, so input dia untuk input N ni akan jadi kosong lah sebab dia ambil daripada nilai ground kan. So ground akan
akan pergi ke sini, sudah akan dapat kosong lah nilai dia. Sama juga dengan ni, dia akan pergi kosong. Tetapi apabila switch ni close switch, bila close switch, so dia akan alirkan 5 volt tu ke dalam input. So apabila tadi tu bila ground, so dia akan indicate 0 lah dekat dalam gate N. So kalau 5 volt, dia akan indicate high dalam gate N ni. Okay. So kemudian kita nak tahu macam mana gate N ini, macam mana kita nak tengok dekat chip lah. Okay, so nanti kita tengok. Okay, kita kena faham circuit ni dulu sebelum kita nak buat dalam breadboard dekat Tinkercad. Okay, so kalau kita dah faham circuit ni, baru kita boleh patah balik ke Tinkercad. So kita start dengan kita gunakan breadboard lah. Kita ambil breadboard apa komponen-komponen yang ada lah. So kita gunakan breadboard. So nama breadboard ni satu, tak ada masalah. Okay, saya besarkan sikit breadboard. Okay, lepas ada breadboard, kalau kita tengok dekat sini, dia perlukan breadboard. Lepas tu kita ada boleh pakai power supply. Kita boleh ambil power supply lah yang untuk nak control benda tu. Okay, so power supply kita letakkan dekat mana-mana dekat area sini lah. Mana-mana power supply pun boleh. Okay, so kalau kita tengok dekat atas ni, breadboard, connection breadboard semua semacam saya dah terangkan. Yang line atas ni dia adalah straight line ini, dia connected. So, nombor 2 line atas ni connected. 2 line bawah ni juga connected. Okay, yang line sini adalah dia connected secara macam tu. Okay, dia secara vertical lah kat sini. Okay, yang ni 2 ni line connected secara horizontal. Yang line ini pula dia connected secara vertical. Okay, setiap ni bersambung. Alright. So, lepas pada tu kita nak guna yang mana? So kita boleh ambil wire negatif, kita sambungkan kepada negatif. Macam itulah. Okay, saya terus sambung saja macam tu. So untuk wire negatif, saya letakkan dia color hitam. Okay, kemudian untuk positif, saya sambungkan kepada positif macam tu. Untuk wire positif, saya letakkan dia warna merah. Alright, excuse me. So, kemudian next, setelah kita dah ada yang ini, dah sambungkan dia. So, sini akan jadi negatif kita dan ini akan jadi positif kita lah. Okay, next apa yang kita perlu cari adalah kita nak cari gate N. So, gate N ini kita boleh type gate N. Okay, kita type N, so dia keluar N kat situ. So, kita klikkan N. So, kita cari dekat sini yang mana satu gate N. Okay, kalau kita dapat baca kat sini, so gate N adalah 7408. Ataupun boleh baca kat sini lah, quad AND gate. So, ambil quad AND gate, kita letakkan dekat mana-mana atas breadboard. Okay, so kat sini pun kita boleh nampak lah kat sini 7408. So, this is a AND gate. Okay, first, bila kita dah dapat AND gate ni, macam mana kita nak make sure dia kita nak on kan AND gate ni macam mana? Okay, kita kena bagi supply voltage. Kita kena supply 5 volt dekat gate ni. Okay, dekat IC ni. So, macam mana kita nak supply 5 volt dekat kaki mana? Yang ini gunanya kita kena tahu data sheet dia lah. So, search dekat dalam internet ataupun saya dah bagi dekat dalam UR Learn tu senarai data sheet yang kita akan pakai. So, dalam case ni 7408. So, saya cari 7408 data sheet. So, kita dapatlah 7408 data sheet ini adalah 2 input AND gates. Okay. So, 2 input AND gate, kita tengok yang maklumat yang penting dekat sini antaranya adalah ni lah, connection diagram ni. So, connection diagram ni, kita tengok connection diagram dekat sini. So, kita boleh tahu dalam gate ni dia ada dalam IC ni dia ada 4 gate AND. Okay, dia ada 4 gate AND. Kemudian kita boleh nampak gate AND ni. So, kita boleh nampak gate AND ni. Kalau boleh tengok, kita boleh nampak gate AND ni. Okay, contohnya gate AND yang pertama ni. Okay, yang pertama ni gate AND dia 1,
2 adalah input, 3 adalah output. Okey. Yang gate AND atas ni pula 13, 12 adalah input, 11 adalah output. Okey. So, awak boleh gunakan mana-mana lah gate antara 4 ni untuk kita nak gunakan gate AND tu. Okey. Kemudian kita tengok maklumat yang penting juga, kaki 14 dia kita sambungkan kepada VCC, kaki 7 kita sambungkan kepada ground. Okey. So gate ni macam mana operation dia, kita boleh tengok dekat sebelah ni lah. So kalau kita tengok dekat sebelah ni, okey, so input A dan input B, kalau dua-dua low dia akan jadi low. Kalau salah satu low, dia akan juga jadi low. Dia kena dua-dua high baru dia jadi high. Which is kalau dalam mathematics ni, low ni adalah kosong lah. Kosong, kosong, kosong. Kosong, satu, kosong. Satu, kosong, kosong. Satu, satu, baru satu. Okey, ini adalah gate AND lah. Macam saya terangkan sebelum ni, gate AND adalah gate darab. So, kosong darab kosong dapat kosong, satu darab kosong darab satu dapat kosong, satu darab kosong dapat kosong, satu darab satu baru dapat satu. Okey, itu antara yang kita boleh tengok dekat dalam data sheet lah. Okey, lepas tu ada juga dekat sini dia punya operation. Kalau kat sini kita boleh nampak recommended operating condition. So dekat sini juga dia akan nyatakan berapa condition untuk high voltage lah. Contohnya untuk dapat input 1, kita perlukan minimum 2 volt. Bila 2 volt dan ke atas, baru dia indicate 1. Bila kita input tu, kita masuk 2 volt. Okay. Kemudian VCC kita boleh masuk 4.7 hingga 5.25 volt. Okay, itu range dia. Normal, kita akan masukkan biasanya normal adalah 5 volt. Okay, untuk low level pula, kalau low level input, dia mestilah maksimum 0.8. Maksudnya 0 volt sehingga 0.8. Kalau kita masuk 0.9, dia unlocated. Jadi dia tak tahu input tu adalah sama ada 1 ataupun 0. Macam itulah. So kita yang ni antara yang kita boleh tengok kat situ. Kemudian dia bagi juga kat sini operating temperature, boleh bergerak temperature dia waktu dia nak operating temperature mestilah di antara 0 hingga 70 darjah Celsius. Kalau nak simpan, untuk simpan, IC ni boleh tahan negatif 65 darjah Celsius hingga ke 150 darjah Celsius. Okay. And then, ini bawah ni dia ada physical dimension lah. So, boleh tengok physical dimension dia berapa, apa semua tu. Okay. Kemudian dia bagi satu ni, ni adalah dot ni. Dot ni menunjukkan kalau dia bagi dot dekat sini, so start dekat tepi dot ni adalah kaki 1. Okay. So sekarang ni saya patah balik kita pada Tinkercad ni. So kita nak onkan gate ni, kita mestilah bagi power supply dekat dia punya kaki. So kaki 14 dengan kaki 7. Kalau Tinkercad ni dia memanglah kita tekan, kita klik dia ataupun kita cursorkan dia dekat situ, dia dah tunjuk dah indicate itu adalah power dan ini adalah ground. Dia lagi mudah lah. Tapi kalau bila awak buat bila buat dekat board yang betul, dia tak jadi macam tu lah kan. So kena tahulah mana kaki satu power, mana satu kaki ground. So kita kena ambil daripada sini. So pilihlah mana-mana satu lubang ni untuk kita nak letakkan dia dekat power. Sebab ni power kan. Okay, make sure dia letak dekat power tu macam tu. Okay, once bila kita dah buat macam ni, kita bersambung lah tu. Sebab semua lubang ni bersambung dengan kaki ni. Maksudnya kat sini kan, macam saya cakap tadi, kalau kita letak kat sini dengan kat sini pun dia akan bersambung. Kalau kita letak kat sini pun dia akan bersambung. Okay. So, remember, ada juga saya tengok kawan-kawan awak buat, dia share lubang. Tak elok kalau ikut-ikutkan tu tak boleh. Satu lubang ni, satu wire saja. Share lubang tu macam mana? Contohnya macam ni. Dia ambil kat power ni, terus dia pergi situ. Macam tu contohnya kan. Memanglah betul dia bersambung. Tetapi kalau dari sudut bila kita nak buat nanti, dia tak boleh pun nak, sebab satu lubang ni untuk satu kaki saja. Dia tak boleh masuk 2-3 kaki dalam tu, sebab nanti dia akan rosak dia punya lubang tu. Okay. So make sure kalau kita nak sambung situ, kita ambil lah antara 5 yang ada. Kita dah sambung ni satu kaki. So kita pilih lah antara 4 lubang yang ada ni, masuklah satu lagi mana-mana lubang yang ada kat situ. Okay. Tak perlulah nak guna lubang yang sama juga. Okay. Contohnya macam ni, kita nak sambungkan dia ke ground kan. So saya akan plug in dekat sini.
Okey, awak boleh terus sambung kat sini pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau nak buat cantik sikit, mungkin kalau nak buat cantik sikit ke apa ke, bolehlah buat naik ke atas tu ke macam mana lah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, ni kalau nak bagi cantik lah, tak ada, doesn't care pun cantik tak cantik tu, itu perkara nombor 2 lah. Okey, yang pastinya kita kena buat bagi orang kata apa, dia connect, itu yang penting lah. Okey, so yang ini kita dah sambungkan dia kepada ground, so yang ni kita sambungkan kepada positif. So maksud sekarang ni awak punya IC ni dah ada power, dah boleh function lah. Okay, next what we gonna do is kita tengok dia punya bahagian output dulu. Saya suka tengok bahagian output dulu. Okay, kita sebab output ni senang sikit, dia ada dua sahaja. Okay, kita tengok kaki dia. Keluar daripada output, disambung ke satu kaki resistor 330. Okay, so sekarang ni kita nak pakai yang mana? So untuk yang ini saya nak guna input 4 ni. Saya nak guna IC yang ni. Untuk yang ni saya nak guna IC dalam lab. Saya ada pakai IC ni, saya ada pakai saya ada pakai N yang ini pun ada. Tapi saya tak pernah guna lagi N yang ini. So untuk hari ni saya nak guna N yang ini. Okey, N yang 4 ni. Okey, kaki 13 dengan 12 adalah input, kaki 11 adalah output. Okey. So kita pergi sini, kita tengok kaki 11 dia adalah output lah. Kaki output dia sambung kat mana? Kita tengok kat sini. Kaki output dia sambungkan kepada 330. Okey, kita sambungkan kepada resistor 330. Okey, so sekarang kita pilih resistor 330. Saya ambil resistor. Okey, kat sini pun dia dah ada resistor. So, klik pada resistor ni. Okey, letak dulu kat tepi ni. Kita bagikan dia punya nilai. Nilai dia adalah berapa tadi? 330. Okey, bila 330 nampak? Dia punya ni pun dia dah tukar. Dia tukar kepada orange, brown. Okey, untuk keadaan macam ni. And then kita nak buat macam mana? Saya suka rotatekan dia lah. Okay, rotatekan dia, letakkan dekat kaki sini. Okey. So saya letakkan dekat kaki output lah. Kat kaki output. Okey, so tengok output. So make sure yang kat sini dia tak ada apa-apa link lah. Sorry. Okey, dia tak ada apa-apa link kat sini lah. Kalau awak letak macam tu, maksudnya dia sambung ni. Ini sambung. Jadi maksudnya tak betul lah. Okey. So okey. Yang ini tengok kaki ni output. So kita sambung kepada terminal 1 untuk resistor ni. Okey. Kaki output sambung ke terminal 1. So kita tengok sini. Yang ni lah, connection ni lah kita sedang buat sekarang ni. Okey. Output sambung kepada satu terminal dekat kaki R1, R3 ni lah 330. Okey, then sekarang ni kita nak sambung kepada LED. Okey. So LED lah yang ni lah. Okey. So LED kita boleh pilih color apa kita nak, red, green, yellow, orange, blue, red. Bolehlah pilih color-color apa yang nak. Okey, so contohnya saya nak pilih color hijau sekarang ni. Okey. So dekat sini against. Kalau awak tengok kat sini, dia ada bagi tahu siap-siap lah cathode dan anode. Okey, tapi kalau daripada segi kita nampak pun, kalau bila kita nak buat nanti pun, kita tengok ni, kita dah nampak dah ni. Yang ini adalah flat. So macam saya terangkan dalam lab, kalau flat ni dia mesti cathode. Kalau yang kalau yang round ni dia adalah anode. Itu salah satu. Kalau dalam konteks ni, yang lain selain daripada tu, ada juga yang pasal flag, tiang bendera dan sebagainya tu, itu boleh jugalah. Kita tengok kan. Okey, so sekarang ni kita nak connectkan yang mana? Sama ada anode ataupun cathode. Dekat sini lah. So, kita tengok di sini Jadi dekat sini kalau dia pergi sini, kalau ini dia nampak dia akan connectkan. Kalau yang ada tanda macam ni untuk LED, yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif. So ini anode, ini cathode. So keluar daripada kaki resistor ni, kaki resistor ni bersambung dengan anode untuk LED. Okey. So anode dia yang ni lah. So anode dia yang ni, macam mana nak sambung? So kalau kita sambung macam ni, okey, nampaklah kita sambung dengan anode. Tetapi yang ini pula dah ada sambungan yang ke sini kan. Jadi dah nanti short pula. So apa yang kita buat? Okey, saya letakkan saja dia dekat sini. So anode dia dekat sini.
Jadi net, kemudian saya nak sambungkan anode dengan terminal ni. So saya ambil satu wire, saya sambungkan dekat sini. Okey, wire ni wire output. Output saya letakkan, katakan wire dekat output saya bagi green. Okey. Output tu saya letak green. So dia dah jadi macam tu. Okey. So yang ni saya letak bawah sikit pun tak apa. Jadi nampak So sekarang saya letak ni anode, sambung ke sini. So nampak dia punya sambungan tu. So dia sambung kat sini lah. Kaki dia dah bersambung dengan kaki anode. So kaki kathod pergi mana? Kaki kathod pergi ke negatif ataupun pergi ke ground. Okey. So kaki kathod yang mana? Yang ni kan kathod. So kathod sambungkan ke ground. Ground kat mana? Ground dekat sini lah. Okey, ground dia ada dekat sini. Okey. Okey, bagi nampak sikit. Okey. So ini adalah kaki ground. So, untuk ground saya pilih color hitam lah. Okey, sebab biasanya kalau kaki ground tu dia akan color hitam lah. Tapi nanti dalam lab nanti ada jumper, dia bukanlah ikut color sangat bila jumper tu kan. Okey, bila dah ada jumper tu nanti tak apalah, apa-apa yang ada sebat je lah kan. Okey, sekejap saya nak pergi sambung saya punya power pula. Power pula kurang. Okey. Okey, so boleh tengok, boleh nampak dia punya penyambungan tu. Okey, so now bila kita dah sambung yang ini, dah sambung ke sini, jadi kita boleh nampak kawasan ni kita dah sambung habis lah. Alright, so kita dah sambung habis circuit ni. Okey, so untuk output dah settle. So kita nak tengok pula bahagian input dia pula. So bahagian input dia ada dua switch. Okey, dua switch ni kita boleh type deep switch sebab kita nak pakai nanti pun dalam kelas, nanti kita akan pakai deep switch. Okey, kalau dekat deep switch ni dia ada deep switch yang DPST ni, deep switch ni, ini adalah switch yang ada satu button, yang ini ada 4 button deep switch, yang ini ada 6 button. So kita nak pakai dua deep switch, so tak ada pilihan dua, jadi kita ambil je deep switch yang 4 ni. So deep switch yang 4 ni kita letak je dekat sini. Okay, so deep switch dah siap. Okay, so make sure ada sebelum ni student dia letak macam tu. So, dia tak bersambung yang ni dia tak bersambung dengan yang bawah. Yang ni dia sambung kat sini. So make sure deep switch ni letak betul-betul dekat. Okey, bila kita tengok kat sini 4A nampak dia ada selari dengan row E ni. Okey. Dan juga dia punya selari dengan ni lah. Okey, jangan sampai you all letak deep switch ni, deep switch ni janganlah letak macam ke tepi tak selari kan. Okey, make sure dia letak sama macam tu lah. Okey, semua selari macam tu. Okey. So, bila you dah letak dia punya selari macam gitu. Okay. So, now kita tengok dekat sini apa yang switch dia dah sambung. Okey, satu dia dua ini sambung kepada VCC. Okey, kaki switch yang pertama sambung kepada VCC. So, kaki switch yang pertama yang ni lah. Yang ni dengan yang ni sambungkan kepada VCC. So, saya sambungkan macam tu. So, VCC saya letakkan color merah. Okey, yang ni switch 1 sambung dah VCC. Switch 2 juga saya sambungkan kepada VCC. Okey, sebab switch 1 sambung VCC, switch 2 pun sambung ke VCC. So, ini connection dia, sambung ke VCC itulah. Okey. Kemudian output. Keluar dari output ni dia akan terus sambung ke, kalau switch 1 dia akan sambung ke input 1. Switch 2 dia akan sambung ke input 2. Okey. So, switch 1 ni keluar daripada sini, dia sambung pergi ke input 1. Input 1 duduk di sinilah. Okey. So, saya pun ambil input saya letakkan, saya ubah color. Okey. So, dia sambung pergi ke mana? Input 1. Okey. Input 1 yang mana? Input ni. Input A, input B kan. Okey. Yang satu dia sambung ke input 1. Input A lah. Okey. Saya sambungkan ke
sini. Macam tu. So, saya tarik sikit. Bagi lawa sikit. Okey, yang ni untuk input saya letakkan dia color yellow. Okey, kalau input saya bagikan dia color kuning, color yellow. Okey, so kita dah letakkan dia, input dia macam tu. Alright. Okey, so yang satu lagi pula, switch 2 pula dia pergi ke input 2 lah. Okey, so input 2 yang mana? Switch 2 yang ni. So yang ni saya akan letakkan dia, okey, pergi ke input 2. Macam tu. Boleh tak letak kat sini? Tak ada masalah. Mana-mana lubang pun boleh letak. Okey, saya letak kat situ. Saya saja nak tunjuk. Dia tak semestinya duduk di atas je. Dia mana-mana lubang pun dia boleh letak. Okey. Kat mana-mana lubang pun awak boleh letak dia punya switch tu. Dia punya jumper tu. Okey. So, bila dah siap yang ni, dah siap ke belum? So, kita tengok. Belum lagi sebab lepas pada yang nak masuk ke sini, selepas pada switch tu nak pergi ke situ, dia ada satu junction kat sini kan. Satu junction R1 1 kilo ohm. Yang ini pun dia ada junction juga masuk R1 1 kilo ohm. So kita tengok dekat mana junction tu. Junction tu ada di sinilah. Okey, satu di sini, satu lagi di sini. Untuk switch yang pertama, junction dia kita kena letak resistor dekat sini. Yang ini pun kita kena letak resistor di sini. Okey, so kita pilihlah resistor. Kita tutup je, dia akan keluar resistor ni. Okey. So resistor ni berapa? 1 kilo ohm. Okey, betul dah lah 1 kilo ohm. Okey. Alihkan. Macam tu. Saya suka alihkan macam tu lah. Okey, so letak satu di kawasan 1. Macam ni. Okey, saya letak kat bawah bagi cantik sikit. Alright. So satu kat sini. So tak ada apa kat sini. Alright. Boleh. Kemudian yang 2 pula, saya letak lagi satu lagi. Okey, yang sini. So yang ni saya nak letak belah sini, kat tepi ni. Okey, tak ada juga. Boleh tak macam tu? Boleh tak letak macam tu? Boleh, tak ada apa. Ataupun kalau kita nak letak belah sini, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Okey, tapi saya letak belah sinilah. Tak ada masalah pun dekat mana-mana. Yang pastinya kita nak line ni dia pergi ke 2. Line ini satu resistor kaki dia mestilah sama. Okey, yang ini pun dia sama dengan satu line dia. Alamak. Okey. So, dan make sure yang line di hujung ni dia tidak ada apa-apa sambungan lah. Kalau dia ada sambungan, sekali dia jadi short circuit pula. Okey. So, bila dah siap yang ni, dah siap ke kita punya circuit? Belum lagi. Kita baru siap dekat sini kan. Okey. Satu lagi terminal untuk resistor, dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke ground. Kedua-dua ni, R1 dan R2 ni, dia akan pergi ke ground. So, kita tengok kat sini. Yang terminal 2 ni, satu ni kita kena bawa dia ke ground. So, kita bawa pergi ground. Ground kat mana? Ground dekat sini. Okey. So, yang itu adalah ground. So, saya letakkan kaki hitam. Alright. So, yang ini pun sama. So, yang ini pun dia kena letakkan ke ground. So, saya ambil satu wire kat sini. Saya bawakan dia ke ground. Macam tu. Nampak? Kan? Bila kita dah letak macam tu, ke ground sama-sama dengan ke ground ke situ. Okey, yang ini dah connect ke sini ke ground. Yang ini pun dah connect juga ke sini. Masuklah ke ground. Kedua-duanya dah pergi ke ground. Jadi, kita punya circuit ni, dah complete lah semua circuit kita kan. Lepas tu kita check lah balik. Kita punya circuit ni betul ke tak betul. Okey, kita check balik. Circuit tu pun dah jadi complete. Alright. So, bila dah complete macam tu, sekarang ni kita nak start buat dia punya simulation. So, macam mana kita nak buat simulation? Okay, just klik kat sini saja simulation. Okay, before that, kita klik dekat sini, kita tengok voltage kita bagi berapa. Voltage kita bagi 5, current kita bagi 5, tak ada masalah lah. Okay, yang penting kita tengok kat voltage je. Voltage ni kita dah bagi 5. Okay, so bila voltage dah bagi 5, kita start simulation. Okay, bila kita start simulation, kat sini, power supply ni dia dah bagi ada value lah. So, maksudnya sekarang ni 5 voltage ni dah masuk dalam ni. Okey, so voltage 5 ni dah masuk kat semua tempat ni lah. Okey, kemudian sekarang condition dia ini N gate N, condition dia input 0, 0. So kalau 0, 0 lampu tidak menyala. Kalau 0, 1 kita on sikit, 0, 1 lampu masih tak menyala. 0 kali 1 0 juga kan. Kalau 1, 0 lampu pun tidak menyala juga. Kalau 1, 1
lampu dah menyala. Kita nampak LED dah start menyala lah. Dia dah menyala lah. Maksudnya satu-satu. So gate N tu berjaya lah. Okay. So, itu sahaja kalau kita nak buat untuk gate N tu. Macam itulah cara kita nak buat. Siap dengan simulation. Okay. Jadi kalau kata untuk lab seterusnya, awak buat dulu dekat dalam Tinkercad ni, macam ni. Kemudian kita akan transfer daripada Tinkercad ni terus masuk ke dalam board yang sebenar. Jadi kalau kita buat macam ni, kita dah nampak, okey, yang ni tak rosak, yang ni menyala, dia punya circuit tu dah betul lah. Okey, circuit tu dah betul. Cuma bila kita nak masuk dalam board sebenar tu, kena make sure lah semua komponen-komponen tu tidak rosak. Okey. So, satu lagi saya nak explore, nak bagi tahu dekat awak pasal Tinkercad ni. Kalau dekat atas ni awak perasan dia ada circuit view, dia juga ada schematic view. Okey. Circuit view dan schematic view. Alright. So sekarang ni kalau kita buka schematic view, so dia bagi keadaan macam ni. So dari sini, kalau awak tengok dari sini, ni adalah schematic yang sama dengan schematic ni. Actually dia samalah, cuma dia tunjuk dalam keadaan macam tu. Ini digunakan untuk apa ni? Ini kalau kita guna untuk kita nak cari dekat mana kalau ada troubleshooting, kita nak buat troubleshoot lah. Kalau katakan contohnya macam bila kita nak troubleshoot ada benda yang tak kena kan. Okey, contoh saya buat contoh. Contohlah macam awak terletak dekat sini. Okey. Terletak dekat sini lah. Okey, switch tu terletak dekat sini. Awak kata macam dah sambung kan? Benda ni semua macam dah sambung, tapi sebenarnya dia tak sambung ni. Jadi bila simulation, dia boleh start simulation, tapi tak bagi hasil. Tapi tak ada hasil. So, macam mana dia nak tengok hasil? Apa nak troubleshoot macam mana? Okay, so you buka dekat schematic view ni. So, you tengok balik dekat mana yang tak betul. Okay, so kalau you tengok dekat sini, yang ini switch kan, yang tadi switch kan. Switch satu tadi ni kita dah sambung ke VCC, okey lah. Yang switch ini tak disambung, nampak tak? Dia tak disambung. Sepatutnya switch ini dia kenalah bersambung dengan input yang dekat sini, R1, R3 dan R2 ni, tapi dia tak bersambung, nampak tak? Jadi menyebabkan switch tu kita boleh nampak lah kat sini, oh switch ni sepatutnya sambung tapi tak sambung. Jadi ada masalah dekat situlah yang berlaku. Jadi apa kita buat? Kita pun tengok, oh switch ni tak sambung. Pasal apa? Oh memang tak sambung. So kita letak balik kat situ. Then schematic dia akan jadi switch tadi tu dah bersambung balik semula. Macam gitu. Okay. Jadi bila kita run simulation, satu-satu nyala lah. Kalau 1-0 tak menyala. Kalau 0-1 pun tak menyala. Atau 0-0 memanglah tak menyala. Sebab ini adalah gate N. Okay. Jadi next step, awak bolehlah buat lagi circuit untuk gate NOT, untuk gate OR, untuk gate XOR, untuk gate NOR, untuk gate NAND dan semua yang gate basic gate yang ada 7 gate basic tu. Dan boleh tengok dia punya output dia jadi apa. Okey. Alright, untuk hari ini itu saja untuk awak boleh buat sebagai rujukan macam mana cara kita nak guna Tinkercad, bagaimana kita nak tengok data sheet, dan awak boleh jugalah tengok dia punya ni macam mana cara yang paling penting sekali dalam session kali ini. Saya nak awak tahu macam mana kita pindahkan daripada circuit ini masuk ke dalam breadboard ni. Macam mana kita sambung ni daripada circuit ni sambung ke dalam breadboard. Itu yang penting. Okey. So kalau dapat itu, maksudnya awak mencapailah lab 1 yang kita nak buat itu tadi. Jadi make sure awak tahu macam mana cara nak buat benda ni. Jadi ianya mencapailah objektif untuk lab 1. Okey. Alright. Okey, kita jumpa lagi mungkin dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.